Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung dengan bahagian 5 bab 1 rangsangan dan juga gerak balas sistem saraf manusia. Okay, sebelum tu cikgu nak perkenalkan diri. Cikgu adalah Muhammad Marwan bin Mazlan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kumar Rotan. Okey, aktiviti hari ini adalah aktiviti 1.3 iaitu tindakan luar kawal. Okey, kita ulang kaji balik. Tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Dia serta-merta. Antara contoh tindakan luar kawal yang pertamanya adalah denyutan jantung, pernafasan, parentesis, rembesan air liur dan juga keamatan cahaya. Jadi hari ini kita nak tengok topik yang dihighlightkan dengan merah iaitu keamatan cahaya. Okey, sebelum tu semua pelajar kena tahu tentang organ dalam bahagian mata iaitu pupil yang berfungsi untuk membukakan ataupun mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Ini adalah pupil. Okay, aktiviti ini adalah aktiviti inquiry untuk mengesan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya. Okay, tujuan dia adalah untuk memerhati perubahan saiz pupil pada mata tertentu keamatan cahaya yang berbeza. Terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Okey, radas yang diperlukan adalah cermin muka dan juga lampu. Okey, langkah kerja yang pertama adalah para pelajar kena kenal pasti pupil pada mata seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.6 nanti. Okey, yang kedua, perhatikan pupil pada mata anda dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan terang. Langkah yang ketiga, lakarkan saiz pupil pada mata yang diperhatikan. Yang keempat, perhatikan pupil pada mata anda dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya malap. Yang kelima, lakarkan saiz pupil pada mata yang diperhatikan. Yang keenam, banding dan bezakan saiz pupil pada mata anda dalam keadaan cahaya terang dan juga cahaya malap. Okey, ini adalah dalam buku teks Sains tingkatan 3 muka surat 9. Okay, para pelajar kena pastikan boleh mengenal pasti pupil pada mata dalam rajah 1.6. Di sebelah kiri cikgu adalah dalam keadaan terang ataupun gelap dan di sebelah kanan adalah dalam keadaan terang ataupun gelap. Boleh perhatikan saiz pupil mengecil dengan membesar. Okay, ini adalah contoh para pelajar di sekolah cikgu yang telah menjalankan eksperimen ini menguji terhadap keamatan cahaya dalam keadaan terang ataupun gelap, dan didapati bahawa apabila kita lakarkan menggunakan saiz yang dalam keadaan terang, saiz pupil mata akan menjadi besar untuk mencari cahaya. Okey, soalan 1, dalam aktiviti ini nyatakan rangsangan dan juga gerak balas. Apakah gerak balas ini merupakan tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawal? Okey, cikgu bagi masa untuk jawab. Okey, jawapannya adalah apabila pelajar menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya terang, okey, pupil akan mengecil dan untuk menghalang cahaya berlebihan daripada memasuki mata. Apabila pelajar menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya malap, pupil akan membesar untuk membenarkan lebih banyak cahaya memasuki mata. Perubahan pupil ini merupakan tindakan luar kawal. Okey, soalan nombor 2. Apakah hubung kait antara saiz pupil pada mata dengan keamatan cahaya? Okey, jawapannya perubahan saiz pupil pada mata dipengaruhi oleh keamatan cahaya yang berbeza. Okey, soalan nombor 3. Apakah kepentingan gerak balas tersebut? Okay, jawapannya adalah untuk mengkoordinasi dan juga mengawal badan supaya berfungsi dengan cekap. Okay, kesimpulannya, pelajar boleh membuat kesimpulan yang sesuai tentang perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya. Okay, kesimpulannya adalah perubahan pupil menggunakan tindakan luar kawal. Oleh itu, bergantung pada keamatan cahaya dalam keadaan terang ataupun malap untuk menentukan perubahan saiz pupil. Sekian, terima kasih.